RM520,000 untuk satu bilik darjah? Ini memang tak masuk akal. Guys, ini bukan isu mahal. Ini isu logik dan ketulusan. Kalau hanya bina struktur asas tanpa kemudahan lengkap, macam mana kos boleh cecah RM520,000? Masalahnya, ini bukan kali pertama. Setiap kali dasar pendidikan baru diumumkan, akhirnya jawapan yang sama. Tak apa, boleh guna duit rakyat. Dulu PIM bendera, sekarang dasar baru pula. Mulai tahun 2027, kadang-kadang berumur 6 tahun boleh terus memasuki tahun 1. Rakyat tanya soalan yang munasabah. Bilik darjah cukup tak? Guru cukup tak? Jawapannya, bina bilik darjah RM520,000 satu. Terus terang saya kata, ini bukan perancangan, ini tanpa masalah. Soalan saya mudah. Quotation di mana? Kajian di mana? Justifikasi di mana? Kalau semua ini tiada, rakyat berhak tanya, ini dasar atau agak-agak? Saya sokong pendidikan, tapi jangan jadikan rakyat mesin ATM. Kalau dasar dibuat tanpa perancangan, tanpa data, tanpa ketulusan, ini bukan reformasi. Ini tekan rakyat sampai mati. Saya Abang Teh Segamat, suara rakyat sentiasa jadi keutamaan.